ke mana bersama kami dalam Jari AF 2016 yang difantasikan oleh dia, Selajak Laris. Anda bersama kami dalam minggu keempat, hari yang kedua. Tua pandai menjelang hari sekarang ni ya. Tapi tak apa-apa, betul Ustaz ni. Apa kita tengok dulu kedudukan antara undian dan juga markah daripada cikgu-cikgu. Tengok. Yang korang minat, korang minat lah kedudukannya. Yang cikgu punya kedudukan, diorang punya minat lah. Diorang ikut bakat juga. Bakat diorang lah. No. Now, don't talk much. Don't talk much. You need to go to exercise now. Exercise. Pasal kau berbahasa Inggeris. Soal ni disebabkan semua orang happy masih berada dalam lining AF. So you guys hari ni akan didera oleh saya. Bad news dia, korang akan bersenam hari ni kau. So hari ni korang akan main satu game. Game ni dinamakan is Fit Cut Workout. 1, 2, 3, 4. Dia sempat. Ikat tepis. 7, 8. So hari ni punya game simple je. Nampak simple tapi dia susah. Ni semua untuk nombor kad. Ni kad biasa. So kalau you guys kena naik jack ke high knees ke, ikut repetition yang dekat kad ni. Kalau you guys dapat kad K ke, K ni king, so kena buat mountain runners kena buat 12 repetition, kecuali kad A. Kad A is kad burpees, which is you guys, saya tak nak lah you guys buat sampai 12 burpees. Apa yang kena buat kalau dapat kad A, you guys kena buat 7 repetition burpees yang tadi tu, nombor 4 tu. Okay bang? Okay, korang start dulu jumping jack 10. 1, 2, 3, go. 10 kira. 5 squat. Simpan. Kali ni kena buat ikut repetition yang sama. Kali ni korang kena buat sama-sama. Tak boleh seorang lebih, tak boleh seorang yang terkurang. Faham eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.